Selamat datang. Sekali lagi Ladybug dan Cat Noir telah menyelamatkan Paris. John DePaul terkena akuma dan menjadi Magician of Misfortune, di mana menara Eiffel hampir hilang dengan satu tiupan asap. Tiki, awak nampak tak sihat. Saya nak awak bawa saya jumpa doktor. Tapi mana saya nak cari doktor rawat Kwame? Saya kena pengubat. Saya akan beritahu mana nak pergi. Tapi apa saya nak bagi tahu dia? Awak kan rahsia. Dia akan ragu-ragu. Tanya saya soalan. Saya tahu siapa akan tanya banyak soalan nanti. Cikgu saya tentang kenapa saya lambat lagi. Tiki, boleh saya bawa awak ke pengubat lepas sekolah? Terima kasih. Pembakaran adalah tindak balas kimia redox eksotermik, suhu tinggi di antara bahan api dan oksidan. Biasanya oksigen atmosfera. Hari ini, Putera Ali waris tata Kerajaan Acu diberi penghormatan menganjurkan pengumpulan dana mainan semasa lawatan rasminya di Paris untuk kanak-kanak sakit di Hospital Kanak-kanak di Dia Paris. sangat kacak dan sangat baik hati. Oh, awak tahu tak? Saya akan tulis surat pada dia untuk bagi tahu betapa saya suka dan hormat pada dia. Marinette. Apa alasan awak kali ini pula? Terkunci dalam bilik air sekali lagi ke? Tak, bukan itu. Saya terpaksa bawa anjing saya ke doktor sebab dia makan baju panas wool. Mesti baunya macam... Terima kasih, Rose. Kami tak perlukan wangian awak dalam kelas ni. Saya ingat ada orang bawa sandwich ikan tuna. Rupanya bau busuk tu minyak wangi rose. Makan baju panas? Satu lagi, menggunakan telefon pintar semasa kelas berlangsung dilarangkan. Ambil barang awak semua dan pergi pejabat pengetua. Tengok apa jadi bila main dengan bahan mudah terbakar dalam makmal kimia ini. Untuk pastikan awak semua ingat, saya akan bagi kuis tentang keselamatan makmal esok. Sekali lagi. Hei awak! Jodoh awak berdua ni kuat sangat. Dua-dua tak boleh tepati masa datang sekolah. Dia tertinggal kelas kimia tadi. Mungkin elok kalau ada pelajar baik boleh bagi pinjam nota dia pada Adrian. Awak betul. Oh, maksud awak bagi nota saya pada dia? Tak, saya tak boleh. Saya... awak jangan nak berdalih dengan saya ya. Ha? Aci! Saya rasa saya nak demam. Jangan bernafas depan dia. Saya rasa tak sihat. Jangan risau, Tiki. Tak lama lagi kita akan... Awak okey? Sakit mana-mana? Saya tak apa-apa. Marinette. Sabrina, apa Putera Ali akan buat hari ini? Dia kumpul mainan di Hospital Kanak-Kanak. Apa jenis mainan haiwan ni? Siapa tinggalkan ni? Putera mesti tak pernah nampak mainan comel macam ni. Nanti bila dia pandang saya, mesti dia akan lupa tentang semua budak-budak sakit. Saya dengar awak kata Putera Ali. Bukan kepada awak. Putera Ali duduk di hotel ayah Chloe. Hotel yang sesuai untuk seorang putera. Saya orang pertama sambut dia. Bertuah dia kan? Oh, tolong bagi dia surat istimewa dari saya ni. Boleh je. Oh, baiknya hati awak. Sudi nak tolong bagi surat untuk saya. Awak ingat saya serius? Awak ingat saya sanggup pegang surat bau ikan ni? Tiki! Chloe, tunggu. Itu saya punya. Bukan awak punya dah. Siapa jumpa dia dapat? Tiki! Saya
Saya boleh nampak dengan jelas seorang puteri yang sudah patah hatinya. Setiap rose pasti ada durinya. Terbang jauh akuma kecilku, sebarkan kejahatan. Princess Fragrance, nama saya Hawkmoth. Wangian awak adalah senjata awak sekarang ini. Semua akan terpesona dengan awak, terutamanya Putera Ali. Sebagai balasan, saya mahu awak ambil Miraculous Ladybug dan Cat Noir. Saya datang, putraku. Hello, saya sekelas dengan Chloe Bourgeois dan saya perlu jumpa dia. Awak kawan dia ke? Kawan kepada Chloe. Awak mesti bergerak. Maksudnya, kami sama kelas saja. Kalau awak bukan kawan, tak boleh masuk. Ya, saya kawan Chloe. Kami ni kawan baik. Aha, Chloe mana ada kawan? Maksudnya, Encik tak bagi saya masuk? Tidak. Oh. Hey, ada pizza untuk Chloe Bourgeois. Selalunya makan sushi. Tingkat atas, sut diraja. Ini hadiah mainan untuk budak sakit, tuanku. Oh, benda kecil je, betul. Tak perlu puji saya. Tak. Lebih elok. Chloe, Tunggu. Pizza? Jangan bagi saya dekat dengan makanan tu. tunggu. Ini ada truffle dan kaviar dalamnya. Untuk budak mengada macam awak lah. Saya datang nak jumpa Putera Ali. Kenapa hari ini pelik sangat? Kamu ada temu janji dengan putera? Tak perlu. Saya puterinya. Dan saya monyet pakciknya. Dengar Ini sini. bukan cara bercakap dengan puteri. Sedia berkhidmat Princess Fragrance. 1000 kali lebih elok. Mana putera kacak kesayangan saya tu? Mesti dia sedang tunggu saya. Sebagai penghormatan untuk tuanku berada di Bandar Paris sekarang ini, saya telah uruskan sendiri persembahan bunga api di sepanjang Sungai Seine untuk tuanku. Ia dipaparkan dari kapal besar. Terima kasih. Atau dalam bahasa awak dikata, sangat hebatlah. Kita perlu tengok kalau ia boleh masuk jadual Perdana Putera. Kita suntuk masa untuk perayaan. Tuanku ada banyak tanggungjawab di sini. Putera Ali, saya mahu kenalkan tuanku kepada puteri saya, Chloe. Putera, saya hadiahkan pada tuanku mainan istimewa untuk kanak-kanak sakit. Wow, saya tak pernah nampak mainan macam ni. Awak ni memang seorang baik hati. Saya sungguh terharu. Memang saya ni baik hati, kan? Ya, saya baru je cakap. Awak tak dengar kan? Hah? Nadia Shemak, jangan terkejut ini hanya berita. Putera Ali, tuanku ada apa-apa komen tentang lawatan rasmi ke Paris? Saya sangat gembira berada di sini. Putera Ali, di mana bau tu datang sebenarnya? Macam ikan busuk. Apa? Bukan saya lah. Saya yang busuk. Saya berkhidmat Princess Fragrance. Awak ni siapa? Saya Princess Fragrance. Saya datang untuk jumpa awak. Lepas tekan ni, awak akan jadi putera kepunyaan saya. Ini teruk. Apa atau siapa pula tu? Black,
Black, jom pergi. Paris dalam masalah. Saya tengah kunyah ni. Black, bertukar! Cepat tuanku, ke sini. Kita selamat dalam ini. Pintu ni kebal. Huru hara di sini. Macam mana kita nak ikut jadual kalau macam ni? Apa benda bawah tu? Putraku adalah bawang yang tercinta abadiku. Ya, betul. Siapa awak ni? Nampaknya awak tak berkuasa dah, Cik Wira. Alamak, ada dua perempuan jahat. Lari! Awak tak boleh lari dari wangian ni. Tangkap mereka. Saya berkhidmat Princess Fragrance. Dia kena sihir. Tutup pintu. Tapi dia ayah kamu. Siapa peduli? Tutup pintu. Saya berkhidmat Princess Peluk saya, putera kesayangan. Piu! Boleh dapat udara bersih dalam ni? Tak ada siapa boleh ambil putera saya. Pemindahan kecemasan. Semua orang turun. Ini terlalu bahaya untuk putera. Huh? Puan betul. Keselamatan dulu. Wih! Tiki, harap awak tak apa-apa. Boleh buka tingkap tak? Kucing pun tak tahan bau ikan busuk ni. Kita ada 9 minit untuk sampai ke hospital. Tuanku harus ikut jadual ketat dia. Apa? Mana boleh kita pergi hospital sekarang? Kita kena bawa tuanku keluar Paris cepat. Tuanku, bertuah jumpa tuanku. Nasib saya sangat baik. Tutup tingkap! Tuanku, saya akan bawa ke pond resort situ. Kita boleh abadikan cinta kita. Cat Noir tewas. Sebentar lagi Ladybug akan muncul dan dia akan dimusnahkan. Alamak! Mana Tiki? Tiki? Tiki! Oh, Iki, saya risau sangat. Marinette, Awak lagi sakit dari saya sangka. Kena cari bantuan. kita tak ada masa. Awak kena bertukar. Saya boleh tahan. Tak, Tiki. Saya tak boleh buat silap kali kedua. Saya kena bawa awak jumpa pengubat. Dia akan sembuh ke? Bara yang digenggam biarlah tunggu sampai jadi arang. Apa kaitan ini dengan Pak Cik cakap? Tolong diam. Saya membaca tenaga. Apa jenis kucing dia ni? Kucing? Ya. Baka yang tak ada rambut dan terbang dari kerajaan Acu. Saya dapat seekor sebab saya menang pertandingan tarian tap zoo bila saya melawan kerajaan Acu. Luar biasa. Ya, memang pun. Sudah selesai. Kucing kamu sudah sihat semula.
Terima kasih banyak-banyak. Pakcik memang ahli silap mata. Macam mana pakcik buat? Rahsia Cina kuno. Sama macam awak. Tiki, saya minta maaf sangat. Awak sakit dan saya tak tahu nak buat apa tanpa awak. Awak takkan jadi ladybug rasanya. Saya tahu. Maksud saya, Tiki, awak lebih dari Kwami kepada saya. Saya tahu. Jambatan Pondes Art. Mereka pergi ke situ serta dengar dalam kereta. Cepat, kita kena satukan masa. Tiki, sarang topeng saya. Ha! Saya tak sabar untuk kita berdua bersama selamanya. Hamba bagi mangga cinta. Ini kunci cinta kita selamanya, tuanku. Sedia berkhidmat, Princess Fragrance. Jangan terburuk, Tuan Puteri yang jahat. Guna Cat Noir ambil Miraculous Ladybug. Hamba serang dan ambil sumbang dia. Cepat sedar, Cat Noir. Ini saya, Ladybug. Bagi saya Miraculous awak. Siapa perlukan mangga kunci untuk cinta kita? Saya boleh letak sumpahan atas semua orang dan buat beres kerajaan kita. Oh, baik saya buat sesuatu sebelum keadaan jadi tak terkawal. Tengok apa jadi bila awak main dengan bahan mudah terbakar dalam makmal kimia. Tak kena saya. Tak kena. Baik ni sudi singgah. Bagi saya Miraculous awak. Kuasa kucing. Benda ni tak sesuai. Ramai orang nak kacau kita. Mari kita lari jauh dari sini, tuanku. Jauh sangat. Nak balik dah ke? Parti baru saja bermula. Awak rosakkan semuanya. Sekarang habislah awak. Bagas pagi. Belon? Apa saya nak buat dengan benda ni? Awak tak boleh lari, Ladybug. Dah tamat. Masa awak telah tamat dah, aku mahu. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat point. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Apa saya buat kat sini? Mana pula Ladybug? Jadual berserabut sekarang ni. Kita akan lambat untuk semua benda. Mana tuanku? Tunggu sekejap. Saya kat mana ni? Kenapa saya ada di sini? Putera Ali?
Dan awak ni siapa? Tak mengapa. Saya biarkan awak berborak dengan peminat awak. Jumpa lagi. Saya tahu awak sentiasa tolong budak sakit di seluruh dunia. Saya nak awak tahu yang awaklah orang yang paling baik hati saya pernah jumpa. Betul ke? Putera Ali, awak selamat. Lega saya selamatkan. Jadi, kat mana kita berbual tadi? Oh, tak. Terima kasih. Saya ada acara khas di hospital kanak-kanak dengan Cik Ros. Hari pergi sebelum penjaga saya jumpa kita. Jumpa lagi.